Pada 1 September 1939, Nazi Jerman yang diketuai oleh Adolf Hitler melancarkan serangan besar ke atas Poland. Hitler menamakannya Operasi Putih, bertujuan untuk menghancurkan Poland sepenuhnya sebagai sebuah negara. Hitler membahagikan Angkatan Tentera Jerman kepada dua, iaitu Kumpulan Tentera Utara, Army Group North, yang dipimpin oleh Colonel General Fedor von Bock. Di bawah kumpulan ini, terdapat dua tentera medan, iaitu tentera ketiga, Third Army dan keempat, Fourth Army, yang ditugaskan menyerang dari utara Poland, Danzig dan Prussia Timur, terus menuju ke ibu kota Warsaw. Manakala, di bahagian selatan, kumpulan tentera selatan, Army Group South, menyerang Poland dari selatan. Kumpulan ini ditugaskan untuk mengepung dan memusnahkan tentera medan Poland di bahagian selatan, lalu mengambil peluang untuk mengepung ibu kota Warsaw dari arah selatan. Kekuatan penuh tentera Jerman ketika serangan tersebut ialah 1 juta orang, termasuklah bantuan penuh daripada Servis Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, dan Angkatan Laut Jerman, Kriegswesen. Serangan ini membuatkan taktik Blitzkrieg Jerman menjadi terkenal dan masyhur. Gabungan Angkatan Udara dan Kor Kereta Kebal, Panzer, Jerman membuatkan pasukan pertahanan Angkatan Poland menjadi kucar-kacir. Pada minggu pertama serangan, Poland kehilangan lebih daripada 75% kekuatan angkatan udaranya, membolehkan tentera Jerman mara dengan begitu pantas. Akibat daripada serangan tersebut, British dan Perancis mengisytiharkan perang ke atas Nazi Jerman kerana mereka berjanji akan berperang sekiranya Poland diserang Jerman. Hal itu telah membawa Eropah ke kancah peperangan dan akhirnya seluruh dunia terlibat dalam konflik. Untuk memastikan Jerman dapat menghancurkan Poland, Jerman membuat pakatan dengan Soviet Union seminggu sebelum serangan. Perjanjian itu dinamakan Perjanjian Molotov-Ribbentrop. Perjanjian itu bukan sahaja memberi kelebihan ekonomi kedua-dua negara, malah Jerman dan Soviet Union bersetuju membahagikan Poland kepada dua. Poland Barat dikuasai Jerman, manakala Poland Timur dikuasai oleh Soviet Union. Menjelang 6 Oktober 1939, Poland tidak lagi menjadi sebuah negara dan pertempuran di negara berkenaan telah berakhir. Serangan ini telah meragut lebih daripada 1 juta nyawa, belum lagi serangan ke atas Perancis, Soviet Union dan lain lagi. Pada ketika itu, dunia telah merasakan bahawa Hitler akan membawa kepada ketidakstabilan dunia.